hari ini kita ada tu ZX videographer. So kita akan pasang winglet. So saya tunjuk cara-cara pasang winglet. Okay, so tadi saya tunjuk macam mana yang saya pasang motor-motor ni, macam mana saya pasang, and then macam mana dia boleh tahan. Okay, so jom kita masuk. Okay, so jom kita pasang winglet. Alright, so boleh tengok ni satu dah siap dah. Saya dah buat dah sebelah. So dia original dia ada pelekatan dengan tape, double tape. So di depan double tape dengan clear. So yang clear tu dia tak tahan, so kita pakai M3. Alright, M3 ni tape. So mana M3? Ni M3 3M, sorry 3M yang tape. Aku M3 macam BMW pula. Okay. So kita dah clear kanan. So basically saya buat macam mana tau. Ni gam gajah. Taruh gam gajah dulu, and then kau tape. So kau tunggu je lama, dia akan melekat. So dia double dia punya protection lah. So dua-dua side kita akan buat. So saya akan tunjuk lah. So basically kena double tape, cutter, and then gam gajah je. Tiga barang lah. And then nanti kita pasang. Kat sini kita akan cari skru lah. Nanti saya akan tunjuk skru dia macam mana nak taruh. So kita akan ikat winglet dekat ZX ni lah. So dia winglet macam ni. So sebelah ni dah siap. So, kita pasang macam ni. Dia winglet ni style BMW. So jom kita tengok macam mana saya pasang gam dia. Okay, nampak kan? Okay. So saya cari tempat yang selesa sikit. So saya taruh gam satu line macam ni. Sikit je. Untuk insurance lah kita panggil. So ditekan kan, kita bawa motor laju kan. So nanti takut dia terbang keluar ke apa ke, cabut dia. So kita angkat tape, bubur dulu. Okay, kita potong. Potong. Dan biar je, tekan-tekan sikit lah, bagi dia rapat lah. So settle lah. Sebelah settle. Kita tunggu dia kering. Lepas bila time nak pasang tu dia dah kering dah, tak silap. So sebelah pula bawah sama juga. Bawah kita tak dua lah. So atas ni satu. Ni kita sekejap, panas. Peluh. Okay, tape kita. Okay. Kita potong. Potong. Tunggu dia. Yang lagi satu bawah. Sama je proses dia. Kita potong. Digunting lah. Pasal dia gunting malah nak cari. So settle dua-dua side. Nampak kan? So bila tak pasang settle. Okay, ni kita biar dia kering. So yang ni yang dah kering ni kita pasang dulu lah. So saya jahit skru je. Okay, so sekarang kita tekan sikit skru. Ini dia punya pin dia, and then ni skru dia. So kita akan sangkut, and then ni akan skru dia lah. So dia akan lock up. So kalau nak beli dekat Shopee, saya dah tempat yang banyak. Kita buka dia punya skru bawah ni. Tak susah pula tak lain. Buka yang bawah, housing bawah ni. So kita kena trim sikit. Saya dah tutup. Lepas saya buka dia kanan. Clear bawah ni. Saya dah tahu fix salah ke original. Sekejap, skru level.
dia pakai ni besar, ni ZX ni original dia kecil. So dia susah sikit. So dah buka. So yang ni tepi ni, nampak yang tepi ni kita kena potong. Pasal dia akan masuk skru kat sini, kat bawah ni. So ni tak boleh pakai, agak susah. So kalau saya potong satu. Kalau ada bikin senang lah, pakai cutter potong. Sebelah potong sebelah belum kan. So potong sebelah lagi. Susah sikit. Panas gila, panas betul. So potong habis kecil dulu. Sikit lagi sikit. Okey. Dulu saya nak potong, settle. Kemudian kita pasang balik. So kita pasang clip dia dulu. Dua ni kat bawah ni saya sangkut dia. Satu dia ada dua di kanan, sangkut dia tu, nanti baru kita dah keluar. Masuk power, masuk power ni bawah. Yang penting dua depan je. Jadi angin akan tolak ke bawah. Kemudian ke kiri kanan. Sebelah sana nanti ya. So saya ada skru kat sini untuk ikat ringlet. Okay. So next, macam mana? Kita buka tape dulu. Buka tape. Cari skru. Standby untuk pasang. Mana skru. Okey, ini skru dia. Okey. Nampak tape kan? Kat dalam belajar kita dot seujung satu, tengah-tengah satu dan luar satu. Sini pun sama. Luar, tengah-tengah, luar. Luar, tengah-tengah, luar. Sikit je dot. Sekecil je. Nampak? Oh, dia nampak tak? Nampak dot dia kan? Sama dengan ni. Kita ambil skru dia. Skru dia. Dia masuk. Kita nakkan dia. Nak. Jangan ikut tu. Nakkan dulu. Masuk dulu. Baik. Masuk dulu. Bunggung tu ni. Kita nakkan. Ikat. Lapkan rapat lah. Jadi ada yang kita ikut line dia. Ikut line dia. So rapat line dia. Boom. Terus taruh. Terus pegang dia. Ya, pegang dia. Nanti ikat rapat. Supaya tak nak pegang lagi.
baru kita akan ikat rapat. So dah ikat rapat kan, so kita tunggu. Kita pegang dulu, pegang lepak je dalam 1 minit 2 minit. Kalau dia dah pegang tu kita alright. So macam dah lekat kan. So bila dah lekat, and then nanti saya tunjuk macam mana kita pegang dengan spacing dekat sini ni. Sekarang bagi dia lekat. Lekat. So kita tunggu lah. So nanti saya datang balik, kita buat sebelah pula. Okay guys, so biar dia melekat jap. So dia tunggu dia kering dengan jam. Saya pegang yang kita petik dia bila panas dia akan lihat ini apa. Sedang belajar tu untuk bagi dia lain nama-nama. So dia pergi sebelah pula. Alright, so sebelah nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? So saya nampak lah. Okay. Pasang balik power. Sebelah sini. Okay. So sama je. Buka this side. Pegang dot 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 dot. Sudah dot dah. Tak nampak tadi itu. So orang faham ni lah. Dan kita ambil skru ya. Tengok. Dia akan taruh ini gunting kecil-kecil. Okay. Dia akan taruh. Dah. Selesai. Ikat rapat je, tak payah buat. Skru ni macam kita nak bagi dia keluar lah. So kalau bila gam tercabut, kalau gam tercabut, bila ada sagi sendiri boleh gam balik. So okey, sama je proses, kita tunggu and then nanti saya tunjuk macam mana nak gam. Okey. Okey, so nampak saya dah bagi dia tape dia. So bagi dia pegang dia punya winglet tu sama dengan sini, nanti dah dapat. So tunggu dia kering and then nanti kita continue macam mana saya gam yang tepi ni semua. Dia ada satu line lah, nampak dia ada gap kat sini lah. Nanti kita akan tutup lah. Saya tutup dengan gam hitam. Right. So nanti saya akan tunjuk lah macam mana. Okay, so aku dah tahu tape ni. Nampak tape kan. And then sana dengan sini sebelah pun dah taruh tape. So tape ni tape biru je, boleh beli kat Shopee je. So kita tape, nanti kita pakai gam. Mana gam? Alright. Dia ada dua jenis gam kau boleh pakai. So yang ni kita ada yang ni untuk cermin kereta atau gam gasket warna hitam ni. Aerosol ni pun kuat juga. So selalu saya pakai gam ni lah. So kita akan taruh gam. And then nanti kita pakai jari lap sikit. So jom kita tengok taruh gam macam mana. Alright, so kita pakai gasket gam ni. Sama je, pasal ada satu gam tu dah keras. So nak mahal gam pun RM50 lebih.
So kita pakai yang gasket je pun boleh warna hitam. Kita taruh macam dulu lah. Taruh dulu. Taruh dah. Sini sikit. Baik. Sini. Tangan lah, tak nampak sabar. Jadi dapat dalam ini jadi ni body. Okey, tutup. Sebelah one by one. Okay, jom. So ambil jari, kan ada tip kan. So pilih ending dia. So tolak dia ke masuk dalam. Jom. Okay, tak nampak. So tolak dia masuk dalam. Sekali jap. Okay, ni gam lebih kan. So kita buang lah. Kita bersih-bersih dah sikit. So ada lebih. So boleh tahu kat dalam ni. Gelap sekali. Jangan keluar daripada tip lah. Okey. Nampak tak? Okey, ini yang lebih kita lap lah. Lap tangan. Try bawah pula. Yang ni tarik. Tarik. Yang lebih-lebih buang. So nampak. So tarik cantik-cantik. So buat cantik-cantik lah. Ya, saya tengah fokus ni. Alright. Saya nak kena body. Sudah tarik cantik kan. Lepas tu kita tarik. Nampak? Lawan-lawan line dia. So, boleh kalau tak pasti kita buat sekali. Dan dia ada gam. So tidak kena body. Alright. Okay, so dah cantik lah nampak gam dia. So kita buka one by one dia punya tip dia. Buka slow-slow. Slow-slow buka. Dan pom. Satu. So kita buang ke tepi. Pasal dia ada gam lagi. Tak kering lagi. Lagi satu. Tarik dia slow-slow. Slow-slow tarik dia. Alright. Okay. So yang ni kita boleh adjust tolak dia ke masuk sikit. Bagi dia lawa sikit. Alright. Dan dalam ni pun sama. Sorry ya kalau korang tak nampak tu pasal tengah gigi-gigi. Takut kena body kan. So nampak-nampak ah. Alright. Whoop. Okay. Kalau nampak, kalau ada kena sikit kan, kau ambil kain cepat-cepat lap. Sebelum dia kering lah. Kain pakai bersih ya. Yang pakai yang dah lap gam. Kalau saya tak apa, saya dah biasa. So, alright. Yang sebelah bawah ni pula. Okay, settle. Settle lah. Nampak tak gam dia? Silikon. So kita gam. Extra safety lah. So sekarang kita tunggu dia kering. Tengok dalam semua dah gam. Dah lawa. So dah gam lah. So saya nak buat sebelah. Lepas dah buat sebelah, kita tarik tip sama-sama. Lepas tu kita tengok cun ke tak cun. Cuma stiker ZX ni habis anime RR tak nampak. So lepas tu kita settle. Dan kita buat sebelah je. Buat sebelah je. So sekejap saya datang balik.
Okay, jom kita sama-sama tarik yang last. Last and then dah siap. Ya. Okay, so kita buang. Nampak tak tadi aku tarik? Aku pun tengah concentrate. So tak lap sikit. Naik kain. So lap sikit. Lap sikit. Okay, so dah settle lah. Alright. So nampak line dia bukan banyak kemas tapi boleh lah. Pasal barang tak ada, tak cukup untuk tape besar-besar. So siap. Kiri kanan pun dah siap. Yes. So macam mana? Okey tak? Kita buat ringlet ni. Motor nampak smart tak smart? So see you on the next. Kita tak tahu motor apa next. Mungkin Aisyah pun tunggu barang-barang and then nanti kita siapkan, kita turun balik dengan dia punya lever-lever semua dah order, signal nanti kita tukar, and windshield dan itu je. Sikit lagi untuk motor Aisyah. So motor Arif dia, the AI punya videographer. So dah siap. So kita tengok motor lawa tak lawa. Yeah, street killer in the garage. Late night grind, no sleep. Yo, masuk garaj minyak hitam bau kuat. Tangan kotor tapi vision aku tepat. Action naik block, setting semua padu. Dari kosong sampai hidup semua aku buat sendiri bro. Kamera on aku rakot tiap moment. Dari angel rosap sampai jadi performance. Bukan cakap kosong semua real life content. Aku bukan fake, ini real grind life.